Sambut Trump menari pun ramai yang rasa terancam, Tuan Yang Dipertua. Tuan Yang Dipertua, isu Gaza dan Palestin memang dekat di hati rakyat Malaysia. 2 kali Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim menekankan perkara ini. Satu ketika persidangan APEC 2023 di San Francisco. Pertama semasa ucap tama di hadapan para perwakilan dan sekali lagi ketika sesi majlis bulat bersama Presiden Joe Biden pada ketika itu. Semalam, beliau mengulangi lagi pendirian yang sama ketika membuat ucapan pembukaan ASEAN 2025 yang disaksikan Presiden Trump. Kemudian beliau mengulanginya sekali lagi dalam ucapan seusai termeterinya Kuala Lumpur Accord, iaitu perjanjian damai antara Thailand dan Cambodia. Jadi, Tuan Yang Dipertua, di hadapan Presiden Joe Biden di Amerika Syarikat, yang amat berhormat Perdana Menteri pun sebut, di hadapan Presiden Trump di negara kita, yang amat berhormat Perdana Menteri pun sebut juga tentang usaha keamanan di Gaza dan pembebasan rakyat Palestin. Bagi saya, inilah yang menepati semangat firman Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa dan Harun dalam surah Taha, "Idhhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatazakkaru aw yakhsha." Maksudnya, pergilah kamu berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas, dan katakanlah kepadanya perkataan yang lemah lembut. Mudah-mudahan dia beringat ataupun ada rasa ketakutan terhadap kezaliman yang dilakukan. Ayat ini mengajar kita bahawa dalam menyampaikan kebenaran, tidak semestinya kita menjerit. Tidak semestinya kita sepanjang masa menyuarakannya secara kekerasan. Bahkan kepada pemimpin zalim sekalipun, Islam menuntut kebijaksanaan dan kelembutan. Inilah hikmah yang telah dizahirkan oleh Perdana Menteri kita, tegas pada prinsip tetapi mengambil pendekatan hikmah dan diplomasi yang dicemburui oleh ramai. Sambut Trump menari pun ramai yang rasa terancam, Tuan Yang Dipertua.